kita ni nak jadi orang yang paling terpaling lah, yang paling hebat, yang paling mengetahui tentang apa yang berlaku dalam negara kita. Tak payahlah. Apa yang kita boleh komen, kita komen. Saya buat live ni berdasarkan kepada berita-berita saya baca. Kes kuil. Beberapa hari ni saya kata saya tak berminat untuk nak ulas dulu kes kuil ini kerana dia masih dalam proses negosiasi. Semua orang masih dalam peringkat apa orang kata yalah, masih dalam peringkat emosi. Ada orang yang mengambil kesempatan, benda-benda macam tu lah, dan sebagainya lah, benda yang berlaku. Golongan ini nak mengambil kesempatan, golongan pembangkang nak cakap macam ni, golongan terpaling Melayu nak cakap macam ni. Masing-masing ada dia punya ni, dan saya tak nak stir the emotion, terutama dalam keadaan orang marah. Bila bulan puasa ni pula marahnya lebih kurang macam tu lah kan. Jadi so whatever it is, cerita dia secara umum beginilah. Ada yang tanya saya, tak faham lah isu kuil ini macam ni. Dia ada satu kuil dekat Kuala Lumpur ni, dan kuil itu telah ada dikatakan berusia lebih 100 tahun. Dia telah diwujudkan sejak pada masa, kita kena ingat 100 tahun dulu tempat tu kemungkinan estate. Okay? Jadi mungkin ada pekerja kat situ yang buat kuil tersebut untuk dia sembahyang atau untuk melindungi mereka dan sebagainya. Dia ada buat dekat situ. So over time benda tu dipelihara. Cuma tanah itu adalah tanah milik kerajaan. Okay? Tanah milik kerajaan, tanah milik DBKL. So over time pada tahun 2014 kalau tak silap saya, 2014 tanah itu telah dibeli oleh Jekyll. Jadi Jekyll dah beli tanah tu untuk membuat pembangunan. Selama tempoh tersebut, Jekyll lebih kurang dalam 10 tahun sampai tahun lepas, Jekyll telah berunding untuk nak pindahkan kuil tersebut ke tempat lain, termasuk berbincang untuk relocation, cari tempat, cari tapak dan sebagainya. Tetapi benda itu tak ada persetujuan lah, sehinggalah baru-baru ini mereka dikendaki untuk pindah. Setelah Jekyll mengatakan bahawa enough is enough, pindah. Kerana tanah itu milik mereka. Senang cerita, kuil tersebut memang dibina di atas tanah yang haram. Kenapa tanah haram, tuan-tuan? Sebab tanah itu adalah milik kerajaan, kemudian dijual kepada individu, iaitu Jekyll. Now, kenapa tak halau sebelum ni? Kerajaan ini, biasanya kerajaan ni banyak tanah. Tanah yang tidak di dalam negara ini, tanah yang tidak dimiliki oleh individu adalah milik kerajaan. Itu secara automatik. Okey, dimiliki oleh kerajaan. So biasanya kerajaan ni kalau ada sesuatu atas tu, dia biasanya dia bukanlah tak hiraukan, kecuali kalau dia nak buat pembangunan. Dia banyak lagi benda dia nak fikir. Sepatutnya kalau sekiranya nak ambil alih sekalipun, sepatutnya pengurusan kuil perlulah berbincang kerajaan dahulu lagi. Dia dah 100 tahun kan. Bincanglah dengan kerajaan macam mana nak mengambil alih. Sebaliknya ada orang lain dah membeli kuil dah membeli tapak tanah tersebut. Jadi itu sudah menjadi milik mereka. Kita adalah siapa someone tu dia kata dedahkan jual beli tersebut. Dia individu. Orang tu beli secara sah. Kita nak dedahkan kenapa? Atas dasar kepentingan awam apa? Dia nak beli itu melainkan anda boleh buktikan terdapat salah laku dan salah guna kuasa. Then, by all means silakan. Otherwise, dia adalah satu transaksi yang legal. Alright. So, Alhamdulillah, setelah beberapa hari, benda ini telah diselesaikan. Pengurusan kuil setuju pindah 50 meter dari lokasi asal, Dr. Zaliha. Isu berhubung tapak kuil berhampiran Jalan Masjid India akhirnya selesai apabila pengurusan kuil berkenaan bersetuju untuk rumah ibadah berkenaan dipindahkan ke lokasi baru, kata Menteri di Jawatan Perdana Menteri. Beliau berkata hasil rundingan antara pelbagai pihak termasuk pengurusan kuil telah mengenal pasti tapak baru berluas 4,000 kaki persegi yang terletak kira-kira 50 meter dari lokasi asal bagi tujuan penempatan semula kuil berkenaan. Keluasan tapak ini setara dengan saiz kuil sedia ada. Tapak ini merupakan sebahagian Lot PT95 Seksyen 40 Bandar Kuala Lumpur. Erti kata lain, bila sudah dipindah, sekarang ini kuil ini dah ada satu tanah yang sah. Bukan sebelum ini, tanah sebelum ini tanah tidak sah. Sekarang ini bila dah dipindahkan, dah diberikan geran, saya rasa ini gambar ni tadi dah penunjukkan geran, maka ia bahawa ia sudah bukan setakat dipindahkan, dah dapat tempat, dah dapat satu solusi yang baik dan tak jauh pun 50 meter. Bukan dipindahkan ke Kuala Selangor ke, dipindahkan ke Rawang ke, tak. Dia still dalam Kuala Lumpur. Dan yang terbaiknya tuan-tuan, adalah kuil tu dah dapat geran. Jadi bermakna lepas ni dia tak ada isu.
kalau nak pindah sebagainya boleh dapat compensation. Itu tak ada isu dah. Dan yang menariknya bila adalah so-called pendakwah ni kata bahawa apa orang kata pampasan yang diberikan kepada Kuil itu adalah 2 juta ringgit. Dakwaan pampasan 2 juta kepada pihak Kuil tidak benar, Dr. Zaliha. Dakwaan kerajaan memberikan pampasan 2 juta kepada pihak Kuil Dewi Sri Patra Kaliaman di Jalan Masjid India adalah tidak benar dan tidak berasas sama sekali, kata Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha. Beliau berkata, kerajaan juga tidak pernah menjanjikan atau meluluskan sebarang bentuk pampasan kepada pihak Kuil seperti yang digambarkan. Malah tiada sebarang perjanjian atau deal dibuat selain penyelesaian dibuat capai, iaitu pihak pengurusan Kuil bersetuju memindahkan rumah ibadat ke lokasi yang baru. Itu saja. So bukankah itu satu langkah yang baik? Kan? Satu langkah yang baik, satu langkah yang patut wajar diterima, wajar dipersetujui. Kadang-kadang saya tak faham kenapa orang nak mengambil kesempatan dalam isu sebegini. Kan, kalau runding elok-elok sebenarnya boleh je. Bagi saya kaum penganut agama Hindu pun tak adalah masalah besar sangat kalau benda ini dirunding elok-elok. Yang masalahnya bila golongan-golongan berkepentingan mengambil kesempatan, itu yang jadi isunya tu. Kuil haram mungkin dibina pekerja binaan Persatuan Hindu. Kuil-kuil kecil yang dibina secara haram mungkin didirikan oleh pekerja binaan, kata Presiden Majlis Kuil Hindu dan Persatuan Hindu Malaysia, Mahina N. Sivakumar. Dia memberitahu Malaysia kini amalan itu dilakukan bukan saja oleh pekerja Hindu tetapi juga yang berketurunan Cina. Sebenarnya, kuil kecil ini dibina kerana setengah daripada mereka mungkin sedang menjalankan kerja pembinaan dan mereka hanya mahu meletakkan pelindungan daripada Tuhan di situ. Kemudian, apabila pembinaan siap, mereka mungkin terlupa untuk memindahkannya. Okay. Perbincangan mengenai penempatan kuil dan tempat sembahyang secara haram timbul susulan pemindahan kuil Dewi Sri Patra Kaliaman di Masjid India Kuala Lumpur yang akan dirobohkan bagi memberi laluan kepada pemindahan Masjid Madani. Baik. Macam saya kata tadi, proses tu sepatutnya proses rundingan itu berlaku dan sekarang ini berlaku dengan baik. And that's what should happen. Sepatutnya itu yang berlaku. Rundingan itu tidak perlu dah sampai ke peringkat masing-masing dah nak bertunggang ugat. Akhirnya menimbulkan satu ketidakpuashatian, menimbulkan satu kekacauan dan yang kita tak nak berlaku pertumbuhan darah seperti yang pernah berlaku. Dan Jekyll hampir saman Kuil sebelum dinasihati Zaliha. Syarikat Jekyll pernah memberi pertimbangan untuk mengambil jalan mahkamah bagi menyelesaikan pertikaian membabitkan tanah itu Jalan Munshi Abdullah. Pengarah urusan kumpulan Jekyll, Muhammad Farus Muhammad Jekyll berkata, rancangan mereka adalah untuk memfailkan saman terhadap jawatankuasa pengelola kuil kerana tempoh 11 tahun digunakan bagi mencapai penyelesaian yang diharapkan. Bagaimanapun, katanya syarikat terbabit membatalkan rancangan mereka dan menerima nasihat diberikan jabatan Perdana Menteri Dr. Zaliha. Kami menunggu selama 11 tahun dan mahu mengambil tindakan undang-undang terhadap jiran kami, tetapi dihalang oleh Dr. Zaliha yang berkata ia akan menjadi isu perkauman yang besar. Dia mencadangkan saya berjumpa terus dengan Perdana Menteri, katanya. Sebelum ini, okey. Alright. Dan akhirnya, selesai perkara tersebut. Dan tertarik dengan apa yang Zaid Ibrahim kata. Kenapa Melayu marah kuil, bukan rasuah? Zaid Ibrahim mempersoalkan kemarahan orang Melayu di media sosial berhubung isu kuil masjid sambil merungut kurangnya rasa barang mereka terhadap kes rasuah. Jika kita tunjukkan rasa kemarahan yang sama terhadap rasuah dan salah guna kuasa seperti skandal rasuah yang berterusan di Sabah, kita akan ada pemimpin lebih baik yang boleh membantu kemajuan masyarakat dan negara. On that note, saya agree sebenarnya. Kadang-kadang orang kita ni, dia much ado about nothing tau. Benda tu sebenarnya, dia boleh selesaikanlah. So apa? Biarlah kerajaan selesaikan. Kita ni nak jadi orang yang paling terpaling lah, yang paling hebat, yang paling mengetahui tentang apa yang berlaku dalam negara kita. Tak payahlah. Apa yang kita boleh komen, kita komen. Saya buat live ni berdasarkan kepada berita-berita saya baca. Kan, mana yang saya tak tahu, saya diam dulu sampai saya dapat full fakta. Kadang-kadang kita ni fakta pun tak tahu kan. Tapi kita pula berlebihan nak buat komen, nak kutuk orang ni, kutuk orang itu kan. Saya tujukan kepada semua lah. Melayu ke bukan Melayu ke sama saja. Jangan kita terlebih lajak daripada apa yang sepatutnya.